Aduh, penatlah study ni. Asyik study je. Anik, oh Anik. Apa? Kau ni asyik main game je. Kau tahu tak, kita punya assignment nak submit malam ni. Alah, relax ah. Kan boleh buat pakai AI. Aduh, kau ni asyik AI. Tak habis kau lah dengan AI kau tu. Kan boleh cara mudah. Kenapa nak belajar susah? Untuk kau lah, stres aku. Alah, bising ah. Hei, bising betul lah dia tu. Macam dia je tahu buat kerja. Aku tahulah nak buat kerja aku. Hei, sikit-sikit bising. Alah, tak ada mood lah aku nak main game. Wah. Kita pakai AI je lah buat kerja ni. Kan lagi mudah. Hey, tolong buatkan kerja aku, boleh tak? Ambil ni, lepas tu copy, pergi balik dekat AI, tinggal paste je. Kan mudah tu. Okay, send. Okey, kita copy yang ni, tarik, copy. Lepas tu kita pergi dekat forum, tekan yang ni, lepas tu tekan sini, kita letak tajuk kita kat sini. Okey, lepas tu kita copy, kita paste je lah. Kenapa tak jadi ni? Oh, kena pakai keyboard. Copy, paste. Okey, dah. Kita slide bawah sikit, post. Siap. Hai, kan senang je. Apalah yang dia nak bising-bising sangat. Dah siap, tak sampai seminit. Kecoh je lah Mamat tu. Dah lah, nak tidur lah. Masa Zik. Sabar. Sebentar. Zik. Weh, tengah buat apa? Tengah main game. Main game? Hari tu punya soalan korang dapat berapa markah? Aku rendah je lah, dapat 30. Kau? Sama lah. Lebih kurang lah. Kau tengok markah aku ni. Bukan tu kau tak 98. Bukan tu kau tak study. Macam mana kau boleh tinggi ni? Aku pakai AI lah. Kan aku dah cakap lagi mudah pakai AI. Belajar buat apa? Zin, tengok. Dia boleh lah pakai AI. Markah tinggi, kita tak pakai AI pun. Kalau dia tak pakai AI, mesti markah dia rendah kan? Ya tu. Mesti dia rendah daripada kita. Aduh. Macam mana kan?